Saya nak tunjukkan kepada anda yang tajuk ni sangat senang. Okay, saya ambil topik yang antara yang orang kata susah, iaitu mad lazim kalimi. Dengar macam susah, macam tak pernah dengar pun nama mad ni. Okay, saya tunjuk. Dalam ilmu tajwid ada satu part nama dia adalah mad lazim kalimi. Mad lazim kalimi ni adalah kita wajib baca 6 harakat. Kita kena wajib baca 6 harakat. Mad lazim kalimi ni kita bagi kepada dua. Satu adalah musaqqal, yang kedua adalah mukhaffaf. Mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Jadi macam mana kita nak bezakan antara dua ni? Mungkin ada orang akan susah sikit nak faham. Okey. Jadi saya nak minta awal save video ni, ataupun kalau tak faham pause kejap. Okey? Okey, mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal ni apa? Sebenarnya musaqqal ni maksud dia berat. Dia adalah berat. Mad lazim kalimi mukhaffaf pula apa? Mukhaffaf ni maksud dia khafif, dia ringan. Apa yang berat, apa yang ringan? Iaitu pada cara kita nak sebut tu. Contoh dekat sini saya ada mad lazim kalimi musaqqal. Tengok kat sini. Waladdallin. Ini adalah mad lazim kalimi musaqqal. Dan untuk mad lazim kalimi mukhaffaf, al-ana. Dua benda ni ada perbezaan kita nak sebut dia. Ada yang kita nak kena tekan. Lagi-lagi pada waktu dhalin. Ini adalah satu surah yang kita mesti baca setiap hari. Kita kena panjangkan huruf dha ni, dalam masa sama kita kena masuk ke huruf lam tu. Itulah maksud dia, sebab dia berat. Macam mana cara nak bezakan dia? Pertama sekali, dan nama pun dia adalah mad lazim kalimi, dia mesti kena ada huruf mad. Alif, waw, ya. Dan dekat huruf mad ni, dia ada tanda ombak. Ataupun kita pakai tanda kening ke, tanda pedang ke, tanda ombak ke. Sebenarnya dia tanda mat lah. Yang menentukan dia sama ada dia musaqqal ataupun muhaffaf adalah sebelah dia. Sama ada dia ada sabdu ataupun dia ada sukun. Okay, tengok contoh dua ayat ni tadi. Kita tunjuk contoh. Mad lazim. Okay, mad lazim kalimi musaqqal. Tengok ni. Dia ada huruf mad. Sebelah dia ada sabdu. Manakala mukhaffaf, dia ada huruf mad, ada tanda ombak, sebelah dia ada sukun. Jadi, itu sahaja nak bezakan mad lazim kalimi musaqqal ataupun mukhaffaf. Dua-dua bacaan ni kena baca 6 harakat. Jadi, kalau dalam semayang, kita baca Al-Fatihah, wajib kita kena baca 6 harakat pada kalimah dhalin. Jadi, itu saja. Itu saja berkenaan dengan mad lazim kalimi sama ada musaqqal atau mukhaffaf. Ada satu lagi ilmu, iaitu kenapa nama dia mad lazim kalimi? Kat sinilah ada satu ilmu lagi. Apa maksud lazim? Apa maksud kalimi? Nak tak kalau belajar lagi pasal ni? Nak tak kalau saya ajar? Jadi kalau nak lagi tips-tips ilmu tajwid yang tadi yang saya tunjukkan tadi tu, semuanya saya dah ambil daripada ni, kad jari tajwid. Semuanya ada dalam ni. So dalam ni bukan ada sekadar penerangan saja, siap ada contoh, siap ada video yang ustaz ajar sekali. Dan yang paling best sekali dekat kad ni, dia bukan sekadar macam buku lain. Dia ada alat. Ini alat inilah sebenarnya yang untuk melatih kita pandai tajwid, melatih kita supaya kita boleh belajar dan kita boleh ajar. Jadi kalaulah nak beli tapi tak faham cara guna, jangan risau, kita akan ajar cara guna kad ini. Jadi insya-Allah moga-moga kad ini boleh melatih anda untuk mengaji lebih baik. Jadi dapatkan satu sekarang. Tengah ada diskaun ni. Cuba tengok.